Tak tahu lah, sepanjang dia one of yang paling banyak disponsor kan. Ni Noah. Interview. Kalau idola. Memori yang paling saya ingati ialah ketika Selangor menjuarai treble tahun 2005 tu. Ialah masa tu jersey pun Adidas lah juga masa tu. So saya masa tu pun baru nak berjinak nak ke stadium lah masa tu. So bila dapat tahu Adidas kembali semula dekat Selangor ni, so rasa seronok lah, rasa teruja yang teramat sangat lah. Jadi agak excited, so saya pakai baju Selangor hari ni tahun 2006 pre-season. So saya datang ke sini, saya nak celebrate lah sama-sama dengan fans Selangor. Memori paling best Selangor tahun 2005 ketika Selangor menewaskan Negeri Sembilan 4-2 di Stadium Paroi. Itu memori paling indah lah. Tak ada indah sebenarnya. Saya waktu tu saya kat Stadium Paroi tengok Sembilan dah leading 2-0. Lepas tu Selangor buat comeback menang 4-2. So zaman tu zaman antara kebilangan Adidas dengan Selangor lah menang treble pada zaman tu. Tahun 3 champion lah kita juara kan, tiga juara kita tu. So ni jersey dia, tapi yang saya dapat ni fan issue lah macam tu lah. Selepas 16 tahun, so bila dia collab dengan brand yang pernah kita banggakan satu ketika dulu, saya rasa sangat gembira lah. So itu yang semangat datang awal lah untuk beli, dapat juga untuk beratur ni lah.